Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 15 April dan hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Kedua-dua euro dan pound Britain telah meneruskan kenaikan masing-masing berbanding dolar Amerika Syarikat didorong oleh ketegangan geopolitik yang semakin reda serta pengurangan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran. Laporan mengenai rundingan yang berjaya antara Israel dan Lebanon semalam turut menambah optimisme pasaran sekaligus mendorong pedagang membuka pembelian pada aset berisiko. Selain itu, Amerika Syarikat dan Iran mengumumkan bahawa mereka sedang berusaha untuk mengatur pusingan kedua rundingan dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, ketegangan berkaitan Selat Hormuz terus menyemarakkan krisis tenaga global, manakala prospek rundingan semula memberi tekanan kepada dolar Amerika Syarikat dan mengurangkan permintaannya. Washington kekal tegas dengan sekatannya di selat tersebut dengan niat untuk menghadkan transit minyak Iran. Dalam masa yang sama, Tehran mengambil pendekatan berhati-hati bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih tegang menjelang rundingan akan datang. Dari sudut makroekonomi, pedagang menerima data harga pengeluar Amerika Syarikat semalam, di mana indeks itu meningkat hanya sebanyak 0.5% pada bulan Mac, jauh lebih rendah daripada anggaran konsensus sebanyak 1.2%. Dari tahun ke tahun, harga pengeluar meningkat 4% berbanding jangkaan 4.6%. Harga pengeluar teras pula secara tidak dijangka menunjukkan pertumbuhan sederhana pada bulan Mac jauh lebih rendah berbanding angka pada Februari. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia menampilkan data penting mengenai harga pengguna Perancis dan pengeluaran perindustrian zon Euro bersama ucapan yang dijadualkan oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Dalam kenyataannya semalam pada mesyuarat tabung kewangan antarabangsa, Lagarde menekankan risiko terhadap ekonomi global yang berpunca daripada krisis tenaga sambil menyatakan bahawa konflik di Iran menimbulkan ancaman besar kepada ekonomi Eropah. Beliau juga menegaskan keperluan untuk memantau rapat perkembangan seterusnya serta perubahan dalam inflasi. Kemudian hari ini, data ekonomi Amerika Syarikat akan menjadi tumpuan termasuk indeks pembuatan dan indeks pasaran perumahan. Beberapa pegawai Reserve Persekutuan termasuk Michael Barr dan Michelle Bowman juga akan menyampaikan ucapan. Menarik untuk dilihat apakah pandangan yang akan mereka berikan terutamanya berhubung situasi di Timur Tengah yang berkemungkinan menjadi topik utama perbincangan. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa penurunan diikuti false breakout pada 1.1782 akan menjana isyarat pembelian yang berpotensi menolak harga naik ke 1.1810. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini akan membuka laluan untuk kenaikan yang berterusan sehingga ke 1.1839 dengan sasaran seterusnya pada 1.1866. Pada paras ini, saya mencadangkan agar penjualan dipertimbangkan di rebound dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Penjualan di 1.1810 dan 1.1839 wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Dalam senario penurunan, jika harga menembusi dan mengukuh di bawah 1.1782, euro boleh turun ke 1.1757. Jika ketegangan geopolitik kembali memuncak, kelemahan boleh berlanjutan hingga ke 1.1722. Pada paras ini, pembelian di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Bercakap mengenai pound Britain, persediaan dagangannya adalah serupa. Penjualan wajar dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.3583 atau 1.3607. Walau bagaimanapun, pedagang perlu berhati-hati apabila membuat penjualan dalam aliran kenaikan ini. Penjualan semasa rebound akan relevan pada 1.3632 dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Dari sudut kenaikan pula, pembelian boleh dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.3545 di mana minat belian mungkin meningkat atau pada 1.3511. Pembelian di rebound pula sesuai dipertimbangkan sekitar 1.3482 dan 1.3450
dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.